Sesuai ke emas untuk pesara. Tengok video ni sampai habis, jangan lupa save sebagai rujukan pada masa akan datang. Saya nak kongsikan strategi terbaik untuk para pesara menabung emas. Tumpuan yang ada duit lebihan dalam ASB, KFSP dan tabung haji, cepat-cepat alihkan simpanan tumpuan dalam bentuk emas. Macam mana kita nak tahu kan berapa bajet emas yang kita perlu tukarkan dalam bentuk emas? Simpanan tumpuan ada tak yang tak digunakan lebih daripada 2 tahun? Kalau jawapannya ada, maksudnya duit lebihan itulah yang kita gunakan untuk tukarkan dalam bentuk emas, iaitu mata wang yang lebih kukuh nilainya. Bukan 100% duit yang kita ada, kita perlu tukarkan dalam bentuk emas. Sebab perempuan masih perlu gunakan duit untuk transaksi harian, contoh nak beli barang dapur, nak isi minyak kenderaan dan sebagainya. Tetapi lagi lama kita simpan duit, lagi besar kerugian yang kita alami disebabkan inflasi. Inflasi ni apa? Inflasi menyebabkan nilai wang ringgit kita jatuh dan kenaikan harga barang yang makin tahun makin naik. Kalau dulu RM7 tumpuan cukup untuk beli barang keperluan 1 troli. Tetapi sekarang kita perlukan 300 hingga RM500. Cuba bayangkan 5 ke 10 tahun akan datang. Cukup tak 300 ke RM500 untuk tumpuan beli barang dapur? Jadi tumpuan cepat-cepat bekukan. Simpanan tumpuan yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun ke atas ke dalam bentuk emas. Emas terbukti berjaya mengekalkan kuasa beli dan nilainya kali inflasi. Bagi tumpuan yang nak alihkan simpanan yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun ke atas, terus klik button saya nak beli bawah atau hubungi saya. Saya bantu sebaiknya.